Tak ada. Naik bot juga. Naik bot. Saudara yang ni. Mungkin dia dah pernah biasa. Dia biasa kerja kat sana dulu kan. Dia pun kerja dengan sana. Oh, kan? Tapi dah mungkin lah. Pergi. Orang kerja lah. Mak ni ajar kau tahu nanti kau berapa lagi niaga. Mak sebenarnya bapak ni kat ni. Tak tangkap video ni mak ya lah. RM6. Apa ya? RM1.50 yang kat pasar Majak Panjang ni. RM1.50, RM3. RM4.50 lah. Mana ada orang jual RM4.50 lagi lah. Satu RM12. Benar kalau ikutkan yang itu lah. Kalau buat berniaga ni je lah. Tak usah berniaga lain-lain. Supaya pandai dah. Ini pun hentak tau. Dah 25 minit tu kena hentak. Santan tu nanti tutup lah, nanti nak pakai sekarang buat apa-apa. Itu dah ada nombor 3. Itu dah nombor 3 dah. Coba bunyi tak? Sampai di panas. Nah ni. Sini ada potong bawang. Nak buat kajian pasal lemang. Betul tak? Buat kajian dalam lemang. Lemang gunakan apa? Gas. Saya tengah masukkan ke dalam lemang, Ke dalam bulu. ke dalam bulu. Yang telah letak daun pisang. Video. Ini bulu ni telah dikacau dengan santan Ntar dia masak aja panas-panas je. Panas-panas. Terus masukkan cepatkan proses pembakaran. Boleh juga kalau malam macam saya ni, saya tak macam mak saya. Saya tak adalah tak main masak ni, saya rendam dia 4 jam. Tapi saya tak nak buat ni. Ni action ni tak pun. Okay, sekarang ni kita sedang masukkan lemang ni ke dalam alat air jenis khas lemang moden. Kita menggunakan alat ni masak cuma masa 40 minit hingga sejam. Dalam masa 20 minit kita akan terbalikkan lah pusing-pusingkan lemang. Konsep dia akan membekalkan apa yang bercuti. Boleh juga kita nak gunakan kayu api. Tapi teruklah panas. Ini pakai gas. Dan gorengnya lebih. Tadi.
Okey dah.